beli motor second hand ni. Basic yang korang tahu apa? Dia ada 5 tau penyebab kalau beli motor second ni kau kena perlu pantau lah orang kata. First, daripada segi lampu, signal depan belakang, meter. Kedua, daripada segi brake depan belakang, tengok brake kau tu yang kau nak beli motor tu bagus tak. Ketiga, handling ni daripada segi fork, mono. Keempat, macam biasa, keempat kau nak tahu motor tu pernah accident ke tak. Body ni kau nak tahu, kau kena bawa motor tu, try motor tu, rasa body tu pernah bengkok tak, pernah accident teruk tak. Dan terakhir sekali, ni paling penting lah, terakhir, takkan kau nak beli motor enjin barai betul. Enjin daripada segi clutch, top set, magnet dia, enjin ada vibrate ke tak, tu kau kena tahu. 5 ni lah kau kena, kalau beli motor second, 5 ni lah korang yang perlu, orang kata basic nak tahu lah, supaya kau tak tertipu dengan orang. Kau utamakan 5 ni, barulah kau fikir kosmetik luaran. Daripada segi cover set dia, seat lah, apalah, inner dia. Kau jangan fikir luar cantik, tapi bila kau bawa, tahu-tahu body patah. Itu yang tak nak tu. Macam kita orang kat sini, kita orang beli motor dan kita orang akan cek keseluruhan daripada segi enjin, fork, mono tu, semua kita orang akan cek. Untuk jual, kita orang akan memang buat top set dulu, nak bagi customer puas. Takkanlah pakai seminggu dah janam, betul tak? Rugi tu. Kalau korang rasa korang tak mahir pasal bab tengok motor ni, korang datang Ahmad Motor Work Ceras dan korang beli je kat kita orang, then kita orang akan tunjukkan apa yang kita orang dah buat motor ni. Kita orang dah buat kita orang dah repair, dah servis semua cun je, bagi motor tu dekat customer, bagi puas hati. Kalau kau rasa tak puas hati, kau Roger cakap direct dengan kita orang boleh buat, tak ada masalah. Apa-apa pun nak beli motor second, Ahmad Motor Work Ceras, macam-macam ada. S1R ada, kita lebihkan pada Yamaha, macam LC, S1R, Y ada. Apa-apa korang boleh contact Ahmad Motor Work Ceras untuk info motor. Yang paling best, kita orang tak jual sangat motor standard. Kebanyakan kita orang jual motor yang dah siap modified, memang dah siap dyno semua. Itu yang paling best, harga pun berpatutan. Assalamualaikum. Flight biru-biru.